RM4 je? Sampailah. Nanti korang duduk sekali ke apa? Taklah pula. Ya. So, kita sekarang berada di Mersing. Kita nak jual satu set ni air kotak, ada 4 perisa daripada Yos. Satu paket ni harga kita. Tak ada duit? Tak apa. Jangan risau. Abang ada duit. Nah. Okey, bayar balik. Nak ambil. Okey. 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 Nak beli tak? Ada 4 perisa. Berapa ringgit? RM1. Terima kasih, boleh? Marah. Okey bang. Baik, terima kasih. Okey. Ada orang lain lagi? Ya ke alamak. Bayar. Alamak. Tak ada. Tak RM1 je? Nanti korang duduk sekali ke apa? Taklah pula. Ya. RM1. RM1. Okey, terima kasih. Mana ni? Yang banyak-banyak tu simpan. Nah. Okey. Okey, abang mau beli? Ya. Boleh, tapi dia duduk kecil lah. Tak ada kecil. Oh. Pegang dulu. Berapa tu? Saya duduk kecil. Dah, okey. Boleh bang? Boleh? Terima kasih. Benda boleh. Saya jual RM1 saja. Sudah. Tadi saya cocokkan duit untuk abang. Bayar balik. Okey nah. Okey, baik. Dah settle dah. Duit. Meh. Okey. Bagi. Bagi. Okey. Duit. RM1. RM1. Betul. Betul. RM1? Ya. Kenapa RM1? Sebab dia expire esok. Tak ada. Adik puasa? Puasa tak? Jangan bau makruh. Saya RM1. Betul. Okey. Ai. RM1. Sampailah. Okey. Kau student. Ramainya student sini. RM1 tak? Okey, terima kasih ya. Saya jual ya. Satu, lagi. Okey. Ya bang. RM1. Ni satu pack ni. Nak, terima kasih ya. Saya jual ya. Okey. Mana? Satu. Okey. Terima kasih. Sebab lori terbalik, kita orang ambil lah. RM1. Nah, dah. Berat. Allah kesian dia. Tak ada. Dah habis? Nah. Bayar balik. Okey, terima kasih. Saya bagi dia subsidi. Okey. Terima kasih. Okey. Akhirnya dekat Mersing settle air kotak tu. Laju. Berapa minit? 10 minit lah. Okey. Terima kasih orang Mersing. Esok kita tak tahu kita pergi mana. Nanti kita tengok. Okey.